Kita dengan Chef Alam Okey. dengan Syura Badrul. Syura Wow, Alright. alright. Okey, jadi Tapi apa-apa, hari ni lagi special lah. hari ni lagi special. Lagi Apa-apa special. kita serah je dekat Afro. Baik. Alright, jadi kepada anda semua, jangan lupa dengar daripada Afro. Boleh tak kita nak dengar satu topukan, boleh tak? Okey, terima Mantap. kasih. Ya, yeah, jadi kita tak nak buang masa je. Kita serahkan pentas kita untuk Afro. Terima Right. kasih. Ku nyanyikan lagu ini, lagu riang dan gembira. Kemarilah di kau bersama, menyanyikan lagu indah. Ku bisikan kepadamu irama cinta murni. Ku ingin di kau bahagia, tiada duka nestapa. Okey, terima kasih Abang band Merci Band Okey, mantap. Okey, Assalamualaikum semua. Kembali lagi kita dalam podcast Borak Kacip live. Tapi kali ni kita dekat Havoc Food Festival at Perfume Paradise MITC Melaka. So macam biasa lah, saya nak cakap seorang-seorang kan. Takkan saya cakap kursi tak ada orang. So saya selalu bukan seorang lah, selalu ada band teman saya. Macam hari ni kita ada band apa? Merci Band. Ada 5 orang lelaki handsome kat sini kan. Okay, alright. So tetamu kita kali ni kita nak panggil lah sebab tak silap dia ni suka sangat sponsor event-event lah macam ni. Food festival, banyak lah dia sponsor. Tapi tak silap produk dia perfume lah. So kita panggil lah Encik Ari. Muzik. Ting 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 ting. Oh, style. Okay. Boleh? Assalamualaikum. Oh, Waalaikumsalam. Saya pula terlupa. Sedap suara. Sedap. Ting 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 tadi tu Okay, sebelum tu selain nama Ari ada nama lain tak? Sebab saya tak boleh sebut huruf tu nampak pelik. Lidah pendek. Lidah pendek. So ada nama lain tak selain Ari? Tahu saya dah tersebut lagi? Oh, nama betul saya Muhammad Syukri bin Amran. Ada juga huruf tu. Aku Syuk saya panggil. Oh ya. Time tu bapa aku dia macam Mat Saleh sikit. Syukri biasa orang SHUKRI kan. Okay. Macam aku SHUQRY. QRY. Okay, so saya panggil Encik Syuk boleh? Boleh lah, tapi Boleh lah? daripada kecil, zaman aku kecil, Syuk tu, korang pernah tengok cerita Sutun tak? Sutun. Dulu-dulu ada cerita Sutun tau. So, pelakon utama cerita Sutun tu Syuk. So, dia lembut. Dia lembut. So, aku daripada dulu memang tak suka orang panggil aku Syuk sebab aku bayangkan Syuk tu lembut. Apa jadi kat Syuk tu sekarang? Kan jangan tanya aku. Tak tahu lah. Tak tahu lah. Kira Syuk tu tak tahu apa jadi kat dia lah. Tapi sebenarnya Ari tu, orang kata nama glamour bukan lah. Sebab daripada kecil memang parents aku panggil aku Ari. A-R-Y. Ari. Oh, so saya pun kena, okay, saya panggil Ari juga So Ari kalau ke? orang panggil aku Syukri, aku jarang pandang sebab jarang orang panggil aku Syukri. Orang panggil aku Ari daripada kecil. Oh, sebab kalau panggil Syuk, kalau takut terpanggil Syuk tu, takut ternakal lah. Tergatal ke apa tak ada lah. Aku terimagine Syuk yang lembut. Oh, Aku Syuk yang lembut lah. By the way, kita borak-borak ni, kita ada juga sponsor daripada minum dengan baby pancake. Air dia ni kan. Saya minum time tu, repeat lagi. Walaupun selalu pergi toilet, repeat lagi. Baby pancake ni jangan cakap lah. Selalu saya makan cicah. Oh, baby pancake. Baby pancake. Aku memang suka benda manis tapi sekarang tu lah. Benda manis? Jaga badan sikit.
Diet lah. Raya. Nak raya. Okay, so balik pada kita punya borak ni kan. Ada produk nama Perfume Paradise, betul? Ya, betul. Okay, Perfume Paradise ni orang dah selalu kenal lah kan. Nama kan, dah famous semua kan. Apa tu kan, semua kan. Afro, Ya. kau cuak? Ha? Kau cuak? Bukan, saya memang kadang-kadang dia kacik sikit lah. Dia macam ni. Dalam famous semua tu, kenapa pilih nama Paradise? Kenapa Perfume Paradise? Kenapa nama Paradise? Dia Perfume Paradise ni asalnya kita orang start Perfume Paradise ni 2008. 2008 time tu aku rasa aku dah tingkatan 2, tingkatan 3 macam tu lah 2008. Okay. Tapi dia asal Perfume Paradise 2008 daripada parents. Parents aku lah, ayah dengan mak aku. Parents Paradise. Kan. Parents equal to mak bapak. Oh, okay. Okay. Parents aku yang asaskan awal-awal Perfume Paradise ni. So sekarang adalah generasi kedua, which is kakak aku, Kak Fi. Dia as a founder. Dan kita orang adik-beradik belakang dia ni merupakan support system. Kita orang kira family lah. Family lah. So Okay. kita orang ada 6 orang adik-beradik. So everyone play a role. Everyone dia ada job masing-masing. Dan Kak Fi adalah founder. Okay. So, mana datang nama Paradise? Mana datang nama Paradise? Aku pun tak tahu sebenarnya. Macam mana bapa aku boleh datang dengan nama Perfume Paradise tu, aku pun tak berapa sure. Oh, tak tahu juga ah. Perfume Paradise tu. So, apa jadi dengan nama Paradise tu? Paradise. Tapi kan, Perfume Paradise ni orang selalu ingat nama brand tu adalah Paradise je tau. Okay. Selalu orang akan, kalau kita orang pergi event-event selalu orang cakap, nak Paradise tu. Sebenarnya nama full kita orang tu adalah Perfume Paradise. Perfume Paradise. Selalu orang ingat Paradise je lah. Orang ingat sebab kita jual perfume, lepas tu belakang tu ada Paradise kan. So orang ingat nama brand tu adalah Paradise je. Tapi tak, sebenarnya nama kita tu adalah Perfume Paradise. Cakap pasal perfume ni kan. Perfume ni halal ke? Sebab kan ada alkohol. Alkohol tu kan arak. Itu ramai. Itu daripada dulu lagi. Kita dulu kan, kita tak beberapa acknowledge benda-benda macam ni lah. Kalau korang ingat dulu, kita ada perfume yang tak ada alkohol. Yang zaman roll on tau. Yang dulu punya perfume zaman roll on. So apa semua orang Melayu, semua orang Islam kat Malaysia, dia takut bila perfume ni ada alkohol. Sebab takut tak boleh bawa solat. Tapi sebenarnya, ada dah. Bila time tu makin lama, kita dah banyak membaca apa semua. And sebenarnya perfume alkohol dalam solat, penggunaan alkohol dalam solat tu tak ada masalah, boleh. So sejak tu pun kita dah improvise kita punya, dah jadi perfume yang beralkohol yang boleh spray. Sebab kalau perfume yang tak ada alkohol, dia tak akan boleh spray. Dia boleh roll on je. Oh, kiranya arak ni nanti kita tak boleh minum, kita boleh spray je lah. Jangan cakap arak, kita cakap alkohol. Alkohol. Alkohol, sorry. So alkohol lah. Alkohol lah. Yang penting dia tak memabukkan lah, tu je sebenarnya. So kira kalau alkohol tu kita spray tak membabukkan tu okey lah? Boleh lah. Boleh lah? Alkohol. Alkohol. Tapi sebenarnya alkohol tu, arak is arak lah. Arak itu alkohol. Tapi alkohol tu sebenarnya dia ada banyak-banyak lagi. Kalau kita belajar chemistry, dia ada etanol, metanol apa semua tu. So dia ada banyak classification lagi. So ada alkohol yang memang sesuai just untuk perfume je. Bukan untuk minuman ke apa benda. Lepas tu apa jadi dengan budak tu Bro, aku daripada KL dia. So kalau kau merapu, aku akan merapu lagi. Okay, kan banyak dah sponsor Evoque ni kan. Evoque ni pernah viral dekat Setapak KL time tu kan. Ada pasal isu, ada orang cakap tak ada permit lah apa kan. Betul. So sebagai sponsor, apa rasa feeling time tu lah? Ada ke rasa macam nak marah Evoque ni, apa hal tak settlekan betul-betul, nak tumbuk Waktu Evoque tu ke, isu Havoc dekat Setapak tu bulan berapa? Bulan tahun lepas ujung-ujung tahun lepas punya tahun lepas. Tahun 2024 Ujung-ujung tu. Ujung 2024. Time tu kami dengan Havoc baru berapa bulan? 3-4 bulan. Okey. Kan? Sebab kita start dengan Sendayan, lepas tu kita terus pergi Sabah. Balik daripada Sabah tu a few event, lepas tu terus dekat Setapak kan. Time tu bila benda tu jadi kan,
time tu sebenarnya awal-awal time set up tu, yang kelakar aku nak pergi set up tu, orang dah start maki lah. Orang dah start maki? Orang dah start maki lah. Apa benda lah buat event kat sini, tak nampak ke jam apa benda semua ni. Maknanya sebelum buat tu lagi orang dah tak suka lah. Orang dah start ni kan. Tapi kita orang macam, jalan je lah sebab dah Havoc nak buat kat situ kan. Kita orang, bila kita sponsor, kita put 100% trust lah dekat Havoc. Apa benda yang Havoc buat, kita orang put 100% trust. Dan kita orang tahu Havoc bukannya kita panggil cikai-cikai punya company yang kau boleh buat event tak ada permit ke apa. Mesti benda tu dah ada. Sebab kalau tak ada permit semua kita akan sound Havoc kan. Sebab kita sponsor Havoc kan. Betul. Bos kan? Tapi kita memang percaya dengan Havoc. So bagi aku benda tu tak jadi masalah pun. Bila orang maki-maki tu, selagi di BKL bagi permit, maksudnya benda tu okey lah kan. So kita orang teruskan juga lah. Sampai aku rasa hari yang kedua ke ketiga yang start jadi macam a bit tegang, yang mana ada orang baling botol lah daripada atas. Sebab setapak tu, kawasan sekeliling tu adalah kawasan perumahan. So diorang tak puas hati bila kita buat kat situ jadi jam. Diorang nak balik kerja, balik rumah tu akan jadi jam yang sangat panjang lah. Tak silap aku ada yang sampai start sejam 2 jam macam tu. Selalu orang baling duit ni dia baling botol. Botol apa Botol budu. Budu? Botol budu. Sikit lagi nak kena. Time tu ada siapa? Ada lah few staff aku kat situ. Sikit lagi nak kena staff Perfume Paradise. Staff Paradise juga? Staff Perfume Paradise. So, sikit lagi nak kena. Tu yang lepas tu dia elak lah? Dia tak elak. Habis tu? Dia doa, pump tak kena. Dia sempat berdoa? Dia doa, dia nampak benda tu? Kena. Itu maksudnya orang tu orang-orang yang beriman lah. Alhamdulillah lah. Apa jadi dengan budak tu sekarang? Aku pun tak tahu. Budak part time. Budak part time. Budak part time. Tapi insyaAllah hidup lagi. Hidup lagi lah. Tapi benda tu tak pernah terjadi lah sepanjang kita orang join event yang orang baling barang apa semua. Bagi aku benda tu tak patut jadi pun sebenarnya. Kita boleh melepaskan kemarahan, kita boleh argue, tapi tak patutlah dengan kekerasan. Kira tu paling ekstrim punya event lah? Itu paling ekstrim lah. Paling ekstrim yang sampai di BKL masuk campur, yang kita terpaksa tutup tak sampai hari Ahad kan. Kita tutup hari Sabtu. Terus tak habis lagi event tu dah tutup lah? Event tu tak sempat habis sebab kita faham lah walaupun permit tu dah diluluskan, tapi untuk mengharmonikan semua pihak dengan persatuan penduduk setempat apa semua kan, nak harmonikan semua, kita terpaksa cut sampai hari Sabtu. Dan hari Sabtu tu last lah. Sepatutnya hari Ahad kan. So dia cut hari Sabtu. Sabtu tu last, Ahad tu tak ada apa lah. Tapi macam shock lah. Shock sebab kita first time pergi event yang lori di BKL semua kat luar. Kira lori di BKL pun pergi juga event kita? Lori di BKL dah ready lah. Kalau apa-apa jadi, dia terus angkut je kemah-kemah ni. Sebab macam time tu ada 2 ke 3 lori di BKL yang besar yang nak angkut kan. Aku time tu macam, apa jadi kan kalau dia angkut, dia macam nak tahu tau. So kira dia mudahkan kerja staff Havoc lah. Dia mudahkan kerja staff Havoc, dia mudahkan, dijimatkan duit kita juga lah. Tak payah order Lalamove lah untuk hantar balik barang. Betul juga kan. So kalau dia ambil tu, dia hantar terus kita dekat warehouse lah. Kau kena hantar pergi ambil kat depo dia. Depo balik lah. Depo dia. Kita dah Tapi makin. itu antara pengalaman yang time tu jadi macam tak best lah. Kita kena cut kan sampai hari Sabtu. Tapi bila dah lepas-lepas ni kita fikir macam shock jugalah pengalaman tu. Nak lagi sekali lah benda tu? Janganlah. Janganlah. Okay. So kita dah macam makin, saya dah makin meripik pula sikit kan. So saya nak dengar sikit band-band, band pula, band kita ni nyanyi lagu sikit lah. Daripada Mercy Band Boleh request tak? Boleh request? Nak request? Main dulu. Main dulu. Okay. Okay bang, Mercy Band. Murni bunga hutan, uci bersih-bersih tidak bernoda. Kalau kasih tidak iman, jatuh kasih-kasih sampai tergoda. Memang sungguh murni si bunga kasturi, kuntuman berseri tiap hari. Putihnya bak gading, sukar nak dibanding,
memang sangat elok dipersunting. La 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 la. Indah niat kembang asli, walau tumbuh-tumbuh tidak berseri. Kasih sayang dalam hati, rupa cantik-cantik halus berbudi. Memang sungguh murni si bunga kasturi, kuntuman berseri tiap hari. Putihnya bak gading, sukar nak dibanding, memang sangat elok dipersunting. La 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 la. Okey, kembali lagi. Hello. Ingat tak orang tadi? Okey, kembali lagi kita dalam Borak Kacip. So, terima kasih Makcik Ben. So, saya ada juga nak tanya kan. Perfume Paradise ni dah banyak sponsor sana sini kan. TV lah, rancangan TV, rancangan apa semua benda kan. Ada impact apa-apa ke untuk Perfume Paradise tu? Kita orang start banyak sponsor masuk mainstream lah. Aku panggil benda ni mainstream lah. Macam TV, radio ni. Banyak 2024 and 2025 banyak masuk lah. So ada a few program yang okay dia punya impact, ada yang biasa-biasa. Tapi target kita orang bukanlah nak impact sangat. Kita orang nak bagi boom marketing, nama orang selalu repetition, orang kenal. Lepas tu orang dah start tanam dalam kepala, orang dah selalu dengar Perfume Paradise. Tapi yang sekarang macam keep running adalah radio lah. So kalau korang biasa dengar Hot FM semua, takkan lari daripada dengar iklan Perfume Paradise lah. Continue marketing. Kalau impact tu kan, dia selalu dia pakai berapa buah kereta lah untuk buat drift. Dia tengok lah. Kalau tengok TV tu lah. Kalau TV tu yang free, macam TV1, TV2, TV3 tu kurang sikit impact dia. TV Astro banyak lah impact. Dia macam impact Maxima tu kan. Dia kan ada buat drift kan. Tu Perfume Paradise juga ada lah impact tu. Itu bukan Perfume Paradise. Bukan? Bukan. Kita orang setakat Itu impact juga eh? Itu impact lah. Tapi itu pelakon. Cermin tu dah bersih dah. Cermin bersih Aku tak boleh berlalut sangat. Kejap lagi aku lagi teruk berlalut kan. Okey je. Jangan bro. Okey, okey. Sponsor kan. Baru-baru ni kecoh kan. Viral pasal AJL tengah cari sponsor kan. So Perfume Paradise dah banyak sponsor sana sini. Tak ada teringat nak sponsor AJL ke? Sebab dia tengah cari tu sponsor. Sebab tak ada yang nak sponsor. Aku baca kat thread kat thread tengah viral lah benda tu AJL. Dia macam AJL ni macam dah AJL okey je. AJL okey je. Mungkin bagi Perfume Paradise tahun lepas pernah lah approach. Tapi bagi Perfume Paradise mungkin bukan level Perfume Paradise lah. Bukan. Bukan. Bukan nak cakap macam tu. Bukan. Dia belum masa dia lagi. Belum masa lagi lah. Ayat baik belum masa dia lagi. Ataupun Perfume Paradise tak mampu nak sponsor. Kalau tiba-tiba JL cari Perfume Paradise. So macam mana pula? Pinjam dulu 100. Macam tu je. Boleh juga. Kalau susah lah cakap. Dia kita
benda tu kita kena tengok apa yang dia boleh bagi kita and apa kita boleh provide orang lah. Sebab banyak sponsorship yang event ke apa benda kan, dia akan melalui aku dulu dan aku akan discuss dengan yang lain kan. So aku akan tengok dulu lah apa yang dia boleh bagi kat kita orang dan apa yang kita orang boleh bagi kat dia orang. Oh, kiranya kat Perfume Paradise ni Abang Hari kepala lah. Tak, aku ekor. Oh, Aku paling aku bawah? tengkuk lah. Tengkuk? Sebab kita orang ada 6 orang adik-beradik kan. Adik aku yang last mesti ekor. Adik aku yang kelima si badan. Aku tengkuk lah. Dagu siapa? Dagu. Ratu. Dagu. Dagu. Dagu kakak aku yang kedua. Oh, kakak yang pertama macam mana pula? Kepala? Dia kepala. Oh, macam-macam Paradise tu Okay. So, kalau nak cakap pasal AJL tadi tu, kiranya macam Perfume Paradise ni macam 50-50 lah untuk tu. Kau ada ambil dengan AJL ke? Kau ada buat side job dengan AJL ke? Cari sponsor? Saya tengah mau cari. Tak, dia tengok apa lah. Macam tu aku cakap. Dia kena provide kita apa yang dia boleh bagi and kita tengok apa yang kita boleh Betul juga tolong dengan sponsor dia orang. Sebab mesti ada kena cari kita kan. Jangan sponsor cari. Ya tu. Betul orang lah. kena cari sponsor kan. Takkan aku cari dia kan. So tu Kau macam terbalik pula. Ada lah tu AJL DM apa. Kalau kan. aku cari dia, baik tak payah buat AJL, buat Perfume Paradise, juara lagu. Oh betul juga tu kan. Kita tukar nama. Tapi nanti mak aku marah. Dah nak marah. Kita orang yang best je Perfume Paradise ni. Kenapa kita orang keep continue sponsor Havoc salah satu dia Havoc ada majlis selawat. Je selawat. Kita orang ni walaupun semua dah besar, adik-adik aku ramai yang dah kahwin and all that kan. Semua dah buat haluan sendiri lah. Parents aku still monitor. Itu ni yang bagus lah parents aku. Walaupun kita orang semua dah besar, apa-apa keputusan besar yang kita orang buat, parents kita orang still akan tengok. So dia tak, biasalah kan, tak bagilah benda-benda lara sangat. Sebab kita pun dah taja satu konsert tau. Oh, satu konsert okey. Satu konsert tu kita orang taja. Video yang dia shoot tu masuk dekat TV tu adalah video seorang artis ni yang bawah tengah berjoget-joget. Tengah berjoget-joget. So mak aku terus screenshot hantar dalam group family. Next time jangan sponsor event macam ni. Artis tu ke yang joget bawah tu? Bukan, artis tu joget. Yang bawah tu crowd joget-joget lah. Oh, crowd joget-joget. Mak aku screenshot hantar dalam group family. Next time jangan sponsor event-event macam ni. Oh, sebab tu lah. Tapi bagus. Dari side dia adalah bagus lah. Aku bersyukur yang aku ada parents yang masih lagi pantau menjaga. Menjaga. Adik-beradik aku sangat bersyukur benda-benda macam tu. Oh, kalau tak dah lara semua. Kalau tak, yalah kita muda kan lara. Tapi kita Abang ada muda? Muda. Oh, muda lagi? Muda. Oh, faham. Tunggu aku clean shave. Muda kan? Oh, dahsyat. Okay, so kiranya macam tu lah cerita dia. Cerita apa? AJL lah. Oh. Tak, Impak Maksima. Impak Maksima. Impak Maksima tadi. Kita continue balik Impak Maksima tadi. Pintu tadi 4 lah. Jangan cakap 4 bahaya. Oh, okay. Sorry okay. Sekarang ni kan, ada lah lalu kat TikTok kan, ada seorang artis lelaki tu. Dia tengah viral sekarang. Tak nak jadikan dia duta Perfume Paradise ke? Siapa? Kamal Adli. Oh, Kamal Adli. Tak ada nak ambil dia ke untuk jadi Perfume Paradise punya ni? Kamal Adli. Soalan tu susah. Soalan tu susah Sebab Abang Hari ni kan tengkuk pada semua. So kalau pergi sini semua ikut. Ikut je lah, tak ikut. Aku kena tanya kepala. Kepala. Kepala kata on, kita on je. Tapi sekarang ni, to be honest sekarang ni untuk kita ambil satu ambassador tu datang dengan tanggungjawab yang sangat besar sebenarnya. Oh, untuk ambassador nak kena tengok apa Okay. Kena ada rupa lah. Rupa ada? Tak juga. Tak juga. Okay. Tapi ambassador kita semua ada rupa lah. Ada rupa lah tu. Bukan? Rupa first. Rupa first. Tapi tak juga. Tak, bila dia datang tu kita kena tengok. Oh, muka boleh jual ni. Muka boleh jual. Muka boleh jual ni. Kena tengok. Oh, muka boleh jual ni. Okey lah, kriteria nak jadi apa tadi? Ambassador. 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 Macam mana? Muka kena boleh jual lah. Muka boleh jual.
Kalau muka tak boleh jual, baik dia letak aku. Oh, Tak ada. Yang tak boleh kan? jual. Lepas tu kita ambil ambassador yang muka boleh jual. Ada commercial lah. Kita panggil dalam industri commercial lah. Kalau Commercial value lah betul. Kalau saya boleh jual ke? Kita Jadi saya suka misal. tak, kita level kita sama. Level kita sama. Kalau otter sikit boleh jual. Otter sikit boleh jual Kalau lah. otter sikit boleh jual. Tapi kena Oh. pergi Thailand dulu otter. So kategori apa nak sebut tu macam mana? Kategori ambassador. Macam mana? Kalau kau perasan kan, kita banyak ambassador perempuan compare to lelaki. Sebab kita punya market yang besar adalah perempuan. Laki macam Tak kita lah, laku laki kita very simple lah. Kalau kita nak benda tu, kita nak. Kita tak beli kebanyakan lah. Ni aku cakap kebanyakan, bukan semua. Kebanyakan. Tapi semua lah. Tak juga lah. Kalau Tak macam juga aku tak. Aku kalau minat benda aku nak beli, aku beli. Aku bukan beli sebab orang. Okey, kebanyakan. Kebanyakan Okey, lah. kebanyakan. So kalau perempuan, dia lain sikit. Dia kalau dia suka orang tu, dia beli apa yang orang tu pakai. Sebab tu reviewer, Macam mana? dia suka orang tu, apa yang orang tu pakai, dia akan beli. Terikut lah. Kena ikut lah. Okey. Tapi macam lelaki kan very simple. Kita senang. Kita suka bau ni, beli lah. Tapi macam yang terbaru, Sebab kita tu lah ambil. lelaki selalunya kalau kawan dia tak ajak pergi mana-mana, kawan dia okey je kan. Okey je. Perempuan yang macam kalau kawan dia tak ajak dia kan? macam terasa terasa gila kan? lah. Macam kita tak ada Dia apa. macam ada kawan perempuan yang macam tu tak? Apa? Ada kawan perempuan yang macam tu? Aku tak ramai kawan perempuan. Aku ramai adik-adik perempuan. Adik-adik perempuan. So dia drama macam tu dia lah. banyak ah. Aku seorang banyak ah. dalam 6 orang adik-adik, aku seorang lelaki. So drama dalam adik-beradik perempuan ni banyak ah compare tu. Ya, tak ada aku seorang je kan. So itu lah. Abang seorang je lah lelaki sebenarnya. Aku seorang yang lelaki dalam adik-beradik. Selalu kawan saya kalau macam tu dia dah lembut dah. Sebab terikut. Sebab tu aku tak suka Syuk dia tu. Sebab Sebab tu aku tak nak suka lembut. nama Syuk tu. So kecil-kecil bapak aku dah hantar aku pergi taekwondo lah. Supaya aku tak jadi lembut tu. Sebab adik-beradik aku semua perempuan. Okey, tadi kita sembang kat mana? Apa tu dia? Ambassador. Perempuan lah. Ya. Perempuan. Ya, aku nak perkenalkan lah. Ambassador kita yang terbaru. Alif Rakib. Alif Rakib kita punya One Championship yang wakil Malaysia. So kita tengok Alif Rakib dah bawa nama Malaysia ke atas kan. So kita ambil Alif Rakib ni pun untuk naikkan lagi Alif Rakib dan membantu sama sekali dengan Perfume Paradise untuk naik juga. Kita nak start pergi ke international sikit-sikit lah. Dia tadi apa? Abang cakap apa? Dia fighter Fighter. Sebab sekarang kan tengah viral pasal fighter-fighter semua kan? Siapa? Semua? Semua. Tengah viral pasal orang nak ambil fighter tu lah, fighter ni kan. Okay. Lepas tu Perfume Paradise pun buat macam tu juga lah. Sebenarnya Alif Rakib ni awal lagi. Sekarang yang berebut fighter tu yang untuk baju Melayu lah. Baju Melayu ada, macam nak jadi sponsor untuk diorang pun ada. Tapi kita orang macam, tak tahu. Macam Alif Rakib ni bagus gila. Kalau kau tanya aku kan, Alif Rakib ni sangat bagus and sangat hardworking. Alif tu sekarang dia jual pokok-pokok tepi rumah dia tu kan? Tu Alif mana lah? Yang ada jual jeruk sekali ke mangga. Siapa? Ni Alif juga tu. Kau jangan sedih sampai dia Yang dia jack baru kau. beli kereta untuk anak dia. Tu ada. Alif Syukri. Alif Syukri. Salah. Alif mana ni Itu power tu. Alif Syukri tu power. Alif power. Syukri tu power. Okey. So kiranya Alif yang saya ingatkan tadi salah lah. Salah. Dia Alif Rakib. Alif Rakib, kalau kita tengok pun cuak. Tak silap Alif Rakib tu pun dia dah keluarkan perfume juga Jangan. Alif Rakib tu, dia ex-Perfume Paradise. Dia dah satu. Ex-Perfume Paradise. Tapi Kita orang dah ikat baik. Tapi tadi saya pergi Perfume Paradise, ada nama dia kat kotak perfume. Kita orang bayar dia mahal tu. Dua bau. Dua bau. Dia bau. And next, kita akan keluarkan dia punya signature yang dia sendiri terlibat secara langsung dalam menghasilkan perfume tu. Perfume Paradise tak nak buat macam minyak dagu ke? Sekali pakai orang terus lekat. Nak kena marah dengan mak aku. Tak boleh? Tak boleh. Mak dengan ayah aku garang. Bukan mak abang tadi marah pasal konsert je ke? Minyak dagu tu pun haram kat tu. Minyak dagu haram? Tapi minyak dagu dia pakai alkohol ke? Tak kan? Aku rasa tak. Kalau tak mesti ramai dah mabuk kot.
Rasanya sebab dia tak pakai lah. kat dagu kan. So kiranya Perfume Paradise tak nak... Kalau kau merapu, aku boleh huraikan lagi merapu tu lagi dalam. Okey je. Aku terpaksa jadi diri aku yang sebenar. Sebab aku okey. kelakar kat luar. Aku aku kelakar So kat macam luar. mana minyak dagu tu tak nak buat Dah bro, jangan minyak dagu. betul tu. Tukar. Selalu kan kalau orang pakai minyak dagu tu, dia pakai kat mana lah, dia calik. Oi, tu tak pernah tahu. Tak tahu lah. Tak pernah tahu. Aku tak pernah tahu. Tapi ada yang... Hidup aku boring. 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 Aku tak ambil tahu benda yang bukan-bukan. Faham. Tapi selalunya saya tengok dia orang sapu dekat tangan. Tapi kenapa dia panggil minyak dagu kan? Ya. Tak, ni serius. Aku baru first time tahu yang dia orang sapu kat tangan. Tak tahu. Sebab Saya pun kenapa nama dia minyak dagu kalau dia sapu kat tangan? betul. Tapi sebenarnya saya cakap sapu kat tangan tu, saya pun tak tahu dia sapu kat tangan ke Kira tak. kau goreng aku lah. Betul? Muka nampak jujur. Saya memang jujur, saya tak pernah menipu. Okey, untuk sponsor kan tadi. Adalah orang cakap Havoc Food Festival ni dah tak relevan dah kan. Tapi kenapa still sponsor juga Havoc Food Festival ni? Yalah sebab kita orang kan mana ada konsert panggil band-band besar. Siapa cakap? Tak relevan. Dalam Saya social media. tengok komen lah, netizen lah cakap. Selalu netizen ni kita panggil apa lah? Netizen lah. Netizen Oh. rakyat jelata. Okey. Selain netizen apa? Rakyat jelata. Tak tahu lah. Tapi kenapa still dengan Havoc lah? Okey. Kenapa kita orang maintain kan dengan Havoc? Ni dah tahun ke-2 tahun ke-2. Nak masuk tahun ke-3 lah kan. 2 ke 3 sebenarnya? 2, aku rasa lah 2. Sebab kita masuk, kita orang first adalah bulan 8 tahun 2024. Bulan 8, bulan 9 macam tu. So, nak masuk 3 tahun lah kan. Kenapa kita orang masih setia dengan Havoc walaupun ramai kata yang Havoc tak relevan? Bagi aku, tak lah. Havoc still relevan. Once kau dah ada nama yang sangat besar macam Havoc ni. Sebab ni pengalaman aku sendiri Aku scroll thread kan. Time tu dah ada dah thread? Baru lagi. Baru lagi? Minggu lepas. Baru scroll lah. Baru scroll lah. Okey. Baru scroll. Taklah minggu lepas. Bila dah Minggu scroll. Ada satu netizen ni dia komen lah. Dia cakap dia pergi satu event ni dekat satu tempat ni. Angin masuk. Tak, aku kan Sejuk. daripada kat Melaka aku tanya asal kau pakai kain pelikat. Saya nak jadi yang lain lah. Dah tahun 2026 Ada titi dah. lah. Ada titi sendiri lah. Lain lah. Tapi tak tahu pula angin masuk kat bawah. Bila dah kat atas. Okay. Itu netizen tu komen lah. Dia pergi satu event kat satu tempat ni. Tapi aku tahu tempat tu bukan Havoc pun yang buat. Food festival lain yang buat. Okey. Tapi dia bagi nama aku pergi Havoc Food Festival dekat tempat ni XXX ni lah. Okey. Tapi aku tahu tempat tu bukan Havoc yang buat. Tempat tu orang lain yang buat. Okey. Tapi sebab nama Havoc tu dah terlalu sinonim dengan food festival, sebab tu semua food festival kadang-kadang orang terpanggil benda tu Havoc. Lepas tu dah ada komen kan. Mahal, makanan tak sedap semua kan. Aku macam lepas tu tapi aku memang silent reader. Aku tak akan komen apa. Aku dah latihan. Akak confident 100 kan. Malah bukan event Havoc pun. Kiranya Havoc lah yang kena semua benda bubuk tapi semua. sebab nama korang Havoc tu dah sinonim. Dah sinonim dengan food festival kan. Jadi kebanyakan orang pergi food festival dia akan panggil Havoc Food Festival. Ini apa? Aku sendiri kot yang baca thread tu. Walaupun nama event tu nama lain. Nama lain. Havoc je lah kena. Havoc Benda buruk semua Havoc lah. Tapi kesian. Tapi tak. Dugaan Allah. Dugaan Allah. Dugaan lah. Allah uji tanda sayang kan. Siapa bagi sedap? Allah bagi sedap. Kalau kita nak tahu perempuan tu sayang kat kita macam mana Kalau Siapa? kita Siapa? Kalau kita tahu Allah tu uji kita tanda sayang. Kalau kita nak tahu perempuan tu sayang kita macam mana? Tanya depan. Tak ada, aku tak tahu. Tak tahu lah. Tak tahu lah. Benda tu aku tak boleh nak ulas lah. Sebab sebab apa? Sebab susah benda. Susah. Sikit pun tak ada. Kalau kau baca thread, kau takkan jumpa sebab kenapa macam mana kau nak tahu perempuan tu sayang. Semua bash lelaki. Selalu lelaki je lah kena. Lelaki je kena. Semua benda lelaki buat salah. So aku suka lah baca thread. So walaupun lelaki tu jual perfume ke, jadi bos perfume ke, semua tu tak salah? Salah. Salah. Kalau tak ada kecing. So kiranya kalau lelaki tu betul kena ada
Kecing. Kecingnya. Kena ada Kecing. kecingnya. Oh, macam tu So, daripada zaman dulu hingga zaman sekarang. Zaman dulu harga naga dekat sekolah murah je kan? 50 sen. Dulu nasi ayam RM3 kan. Sekarang dah bukan kantin. RM3. Oh. So bagi kira aku harga tu sangat subjektif lah. Kira- Harga lagi harga makanan kan. Kalau kau tanya aku harga makanan tu subjektif lah. Sebab kalau orang tanya aku boleh spend lebih sikit dekat makanan kalau aku rasa benda tu berbaloi yang sedap. Oh, faham? Sebab aku punya benda yang aku suka adalah aku suka makan. Tapi aku takkan suka beli barang macam contoh baju mahal. Aku takkan beli sebab bagi aku baju is baju lah. Tapi kalau makan aku Benda yang kenyang lah. kalau aku yang suka makan, bila aku spend sikit duit kat makan, aku stres aku makan, aku sedih aku makan. So aku rasa macam benda tu berbaloi lah. Oh, kalau kita beli kereta pula yang mahal-mahal macam mana? Terpulang lah bro. Benda tu. Tapi benda tu sebenarnya benda tu sebenarnya ada orang kata kau beli businessman kan. Business kan kita selalu baca social media. Founder first kali kalau dah kaya beli kereta. Oh, betul juga. Kan? Kereta Tapi 4, sebenarnya 3, benda tu lepas tu buat drift. macam kat Melaka tu ada orang buat okay. Ni lah Melaka. ya. Okay, maksud okay. Tapi bagi aku benda tu very subjektif lah. Sebab diorang kerja penat tau. Bukan senang tau nak. Orang selalu kata kan, oh yelah business boleh lah. Business, dulu aku kerja government kan, kejap. Oh. Aku kerja government kejap. So bagi aku, bila aku change itu business ni lagi penat sebab dia kau bekerja 24 jam 7 hari seminggu. Dia tak ada stop. Tapi kau ada flexible time tu ada. Tapi nak kata kau ada cuti tu bagi aku tak ada. Sebab aku sentiasa bekerja. Oh, apa jadi dengan government tu? Aku dah tinggalkan lah. Tinggalkan Sebab lah. aku tak boleh bekerja yang satu tempat je. Oh, yang duduk je lah. Duduk je sebab aku kerja. Kalau macam tu kita podcast berdiri. Jangan. Okay. Aku tak boleh duduk satu tempat buat kerja lah. Aku cepat boring. Oh, cepat boring lah. So aku lagi suka mengata-kata. Yang lepas government berapa banyak kali tukar kerja? 2 kali 2 kali lah. Lepas tu baru buat perfume ni. Baru aku join dengan family aku dah. Sekali lah macam aku kerja government, lepas tu aku perfume. Tapi tak pernah tanya ke kenapa pilih perfume? Oh, Ha. kita orang tahu kenapa. Kenapa Sebab zaman 2008 tu kita orang antara yang kedua yang perfume roll on. Tapi zaman tu tak ramai orang kenal perfume Paradise sebab orang mesti kenal One Drop perfume. One kau muda lagi. Oh, tapi zaman aku dulu One Drop zaman aku sekolah One Drop tu kira famous lah zaman roll on kan. Itu yang paling top lah zaman tu. Kita orang always datang nombor 2. Tapi bila Kak Fi kan take over semua kan, kita orang nak nombor perfume Paradise yang jadi nombor 1. Kita orang tak nak kita orang jadi nombor 2. Kalau tak dulu kita orang always jatuh nombor 2. Sama saya time sekolah tu Rizona. Rizona sampai sekarang aku pakai. Oh, Rizona. Rizona tu apa pula? Rizona angkat kejap. Oh, kat ketiak. Angkat kejap Rizona. Oh, Paradise tak nak buat kat ketiak ke? Ya, Rambut dah ada. Aku ada nampak ada orang buat tu tapi Buat perfume tu kat ketiak? Tapi kita orang punya main adalah sekarang, target kita orang sekarang adalah nak educate rakyat Malaysia lagi banyak pasal perfume, tentang perfume. Sebab kalau kau perasan dulu orang kita selalu nak perfume yang dupe. Dupe ni maksudnya yang bau seakan-akan yang original. Kalau kita lelaki pakai Aqua di Gio kan, diorang nak bau yang bang ada tak dupe Aqua di Gio. Tapi tahun 2025 dengan 2026 ni aku tengok trend dah berubah gila. Orang kita dah more knowledgeable about perfume. So diorang nak bang, saya nak bau yang woody sikit, saya nak bau yang sweet sikit. Diorang dah tahu lah bau. So kita dah tak nak lah ikut brand-brand yang besar. Kita nak Perfume Paradise keluarkan bauan yang sendiri. Oh, faham. Dupe dengan Kopi Ori tu lain lah kan? Sama tak lain Lain kan? lain. Dupe tu tak silap macam expired. macam tu kan? Inspired by Kopi Ori tu memang kau kopi sebiji kan. Kau beli botol fake apa semua termasuk dengan packaging semua fake. Tapi expired tu kadang-kadang saya beli roti kat ni kedai, saya selalu tengok date dia bila expired tu. Kadang 5 hari expired. Tu expired. Yang ni inspired. Inspired? Inspired, expired tu? Ex lah kan tak tahu, ex-girlfriend. Oh. So yang dupe ni apa sebenarnya?
Dupe ni bau dia seakan sama dengan yang original. Seakan sama? Mimik. Kita panggil mimik lah. Mimik tu apa pula? Aku tak boleh bagi bahasa yang susah kan. Aku bagi bahasa simple lah. Gen Z seakan-akan sama lah. Seakan-akan lah. Sama. Tapi tak sama. Dia takkan boleh copy 100% bau tu sama. Sebab material diorang pakai dengan material yang Dupe pakai totally different. Kalau kiranya kalau kita kopi tu dah namanya kopi ori lah. Kopi ori bila kau pun packaging yang sama. Dupe selalu packaging takkan sama. Oh, so itu namanya Dupe. Dupe. Oh, faham. So, ini tahun 2000. Inilah saya sebab saya tengok pun masa dah Syok lah korang kan. Ni saya nak tanya kan, untuk tahun 2026 ni kan, apalah harapan untuk Havoc Food Festival ni? 2026. Ke nak suruh buat kemah 2 tingkat ke, stage ada atas bawah ke? 2026 ni is gonna be hard year lah. Macam akan ada banyak cabaran. Macam mana? Akan banyak cabaran? Akan banyak cabaran bagi aku. Okay. Sebab lagi-lagi makanan kan. Makanan dia punya trend ni up and down. Oh, tu satu. Lepas tu lagi satu dengan lambakan event food festival lagi kan? Yes. So semua orang nak jadi EO kan. Cakap pasal food festival dah banyak. Ada ke food fest yang baru tu tiba-tiba macam nak tarik jadi penaja ke apa ke? Ada. Banyak. Bukanlah. Adalah yang approach kita orang 2-3 food festival. Tapi kita orang pun ada bukanlah. Ada bajet lah. Kita orang mana ada bisnes yang spend money gila-gila kan. Kita orang ada bajet kita orang. So yang mana yang masih lagi dalam within kita orang punya bajet dan dia punya return tu okay dan kita orang proceed lah. Kadang-kadang ada event tu baru, dia hantar aku proposal kan. Aku tengok harga, seram aku tengok. Oh, time dia approach apa? Approach? Apa channel sebut tu? Approach. Bukan approach. Approach. Approach then. Ada ke dia macam cakap baik sponsor event ni dia boleh sponsor Havoc? Ada ke macam tu? Ya, first kali kan, kalau orang tu datang kat aku and dia macam burukkan EO lain, aku dah takkan lah, aku dah turn off lah. Sebab bagi aku, kalau dia burukkan EO lain depan aku, nanti mesti dia burukkan aku dekat belakang. Oh, betul juga kan? So aku macam kalau orang tu datang approach aku, dia borak-borak aku kan, betul. Dia komen-komen pasal EO lain kan. Aku macam, aku dengar, aku tak respon lah kan. Aku dengar, tapi belakang tu aku takkan lah. Sebab macam, okey lah, nanti bila kita ada problem sikit, kau akan burukkan aku pula. Sekarang saya dah faham lah kenapa abang jadi tengkuk. Kenapa? Sebab tu lah. Tapi pernah ada orang cakap dengan aku, Perfume Paradise ni leceh lah bila jadi sponsor. Aku cakap, kita orang... leceh? Tanya Datuk. Leceh? Kita orang tak pernah leceh lah, kita orang steady. Dia orang je lah yang cakap. Kau pun steady je. Steady, walaupun saya gigil nervous kan. Kita sebab tu kau jarang zaman dulu zaman sebelum kita orang banyak menaja-naja ni kan. Aku yakin ramai gila tak tahu siapa founder Perfume Paradise. Semua ingat Muabella founder Perfume Paradise. Kita orang semua jenis yang belakang tabir. Diam-diam. Sebab time tu pakai dia kan. Kita orang Muabella kan, muka depan kan. So ramai yang ingat Muabella tu adalah founder Perfume Paradise. Tapi kita orang okey je. Sebab kita orang memang suka low profile, orang tak tahu. So kira untuk harapan tahun 2026 lah. Banyak melalut kan. Harapan 2026. Aku harap event Food Fest ni akan kekal. Terutamanya Havoc lah. Akan kekal. Sebab apa, bagi aku Food Fest ni lah yang merancakkan ekonomi peniaga kecil. Peniaga kecil yang berniaga makanan. Sebab untuk orang Melayu lah terutama kan, nak berniaga yang besar-besar tu very limited sources tau. Kalau nak berniaga makanan ni senang untuk kau start berniaga makanan. So kalau event-event macam ni dah berkurang kan, peniaga-peniaga kecil kan, small medium enterprise ni susah nak menembusi lah. So aku harap event Food Fest ni akan kekal, lagi banyak perubahan yang positif. Orang selalu komplain harga kan, harga ni very subjektif lah. Sebab kau pernah dengar ke makanan turun harga tak? Kita punya cost of living sentiasa meningkat, tapi biarlah harga makanan tu meningkat setanding dengan kualiti lah. Sebab duit jatuh kan?
Selalu kalau duit jatuh kutip ke? Kutip lah. Kau Oh. gila tak kutip? Kalau aku duit jatuh, aku memang kutip. Oh, sebab Ah. tu lah harga jadi Tapi mahal. bila kau kutip, kau kena tengok kiri kanan tau. Kalau ada orang tengok, kau pulang balik. Oh, Kalau tak ada kalau- orang tengok. oh, faham. Kalau tak ada orang tengok, tu masuk. Okey Okay, lah. so harapan yang 2026 tu nakkan Havoc Aku Festival harapkan ni. Food Festival Havoc akan terus kekal. Bukan kekal, akan lagi menarik, akan lagi meriah and suasana dia lagi best. Kepada EO yang lain tu, buatlah event betul-betul lah, jangan main-main. Bila tak main-main, banyak orang tak percaya Food Fest, yang buruk nama Havoc. Betul juga kan. So last word sebelum kita nak habiskan podcast kita ni, last word untuk orang-orang Melaka ke ataupun untuk Havoc Festival ke? Ke nak promote pun boleh. Last word daripada saya, teruslah support perniagaan orang kita. Sekarang ni banyak orang luar yang masuk dalam Malaysia yang buat bisnes kan. So teruskanlah support orang kita supaya circulation duit tu dalam negara kita je. So makin lama improve semua. And teruskan support Perfume Paradise. 2008 sampai sekarang dah berapa tahun Afro? 2008 Sampai 2026. 2008 sampai 2026. Berapa bro? Oh, lama. Lama lama. Lama nak Lama. kira sekarang memang tak dapat. Lama. Lama. So Okey. alhamdulillah atas sokongan semua orang, Perfume Paradise masih kat sini. Nak buat bisnes tu senang, nak sustain, nak maintain tu a bit susah. So alhamdulillah dengan sokongan semua orang, insya-Allah kami Perfume Paradise akan always sentiasa improvekan kualiti. Tapi harga masih maintain. Maintain. Lama tau harga maintain. Tak Oh. naik tak turun, maintain je harga. Faham? So nanti akan maintain sampai bila-bila lah. InsyaAllah. InsyaAllah. Sebab kita nak bagi yang mampu milik kan. Walaupun kita sebenarnya kalau kau beli 2 tahun lepas dengan sekarang, kualiti dah improve banyak. Kualiti dah improve banyak. And kita still maintainkan harga yang sama. Semurah RM10 kau dah boleh dapat perfume. Oh, RM10 dah dapat dah? RM10 dah dapat dah. Okay, so promote untuk Perfume Paradise yang dekat Melaka. Untuk orang-orang Melaka, kali ni kami bawakan 2 edition yang terbaru daripada Perfume Paradise. Yang pertama daripada kita collab dengan kita punya fighter One Championship, Alif Rakib. Kita bawakan 2 bawah yang terbaru, The Champ dengan After Fight. Satu lagi kita bawakan Clean and Linen. Clean and Linen ni bau softener. Kalau kita biasa basuh baju, kita pakai softener, bau-bau yang softener yang famous kat market. Dan satu lagi bau bedak-bedak baby. So, korang boleh dapatkan sekarang ni dekat Melaka kita bagi promosi jimat RM20 untuk pembelian 3 botol. So, terima kasih. Apa tadi? Encik Syuk. Encik Syukri. Encik Syukri. Okay, terima kasih Encik Syukri. Okay, untuk orang Melaka, terima kasih. Orang Cina main ke Katu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jumpa lagi korang.